مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Nabi kata, "Utuhu fasalli fihi." Pergi ke Baitul Maqdis, ada Masjid Aqsa kan? Kamu pergilah ke Masjid Aqsa dan sembahyanglah padanya. Sembahyanglah padanya. Okey? Kemudian para sahabat berkata, "Ara'aita illam astati." Macam mana kalau aku tak mampu untuk pergi ke sana? Maka berkata Nabi SAW, "Fatahdilahu zitan yusarrij fih." Kamu hadiahkan minyak. Dulu nak menyalakan lampu ni dengan minyak, dengan minyak. Maka faman fa'ala fahuwa kaman atau, siapa yang menghantar bantuan itu macam dia pergi dan sembahyang di sana. Nah, sebab itu bicara mengenai bantuan ke Masjid Aqsa dan juga Palestin, maknanya kita bagi bantuan macam juga kita berada di sana berjuang juga. Kan? Kita sembahyang juga di sana mengikut hadis Nabi SAW. Kan? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الأربعاء 19/2/2025 مستمرين معكم في مشروع سقي المياه شمال قطاع غزة. نشكر جميع المانحين هذا المشروع. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. Nabi SAW sebut mengenai la tashuddur rihal. Kalau nak bersusah payah, jangan bersusah payah illa thalathata masajid, kecuali ketiga masjid. Nak susah payah, bersusah payah pergi ketiga masjid. Yang pertama pergi Masjid Haram, yang kedua pergi Masjid Nabawi, dan yang ketiga ke Masjid Al-Aqsa. Nabi SAW sebut begitu. Keempat, hadis mengenai Dajjal. Dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa sami'tu Rasulullah SAW yuzkar fid Dajjal. Kami mendengar daripada sahabat, mendengar Rasulullah SAW sebut mengenai peristiwa Dajjal, di mana Dajjal itu tidak akan berjaya pergi. Wa alamatu yamkutu fil arba'in sabahan. Dia berkuasa dia ataupun dia punya angkara itu selama 40 hari. 40 subuh atau 40 hari ya. Maka memang kesana kemarilah. Kemudian la ya'ti arba'a masajid. Dia takkan pergi ke 4 masjid, ke 4 tempat. Pertama Kaabah. Kaabah tu mana Masjid Haram lah. Yang kedua Masjid Rasul yang berada di Madinah. Yang ketiga Masjid Aqsa, dan yang keempat Tur itu Tur Sina. Dekat atas bukit Tur Sina tu ada satu masjid lah, atau surau ataupun musolla di sana tu. Jadi Nabi SAW sebut satu hari sahabat bertanya mengenai Baitul Maqdis. Afitna fil Baitul Maqdis, ceritakan kami mengenai Baitul Maqdis. Nabi sebut Baitul Maqdis adalah ardul mansyar wal mahsyar. Baitul Maqdis umumnya bumi tempat bermulanya hari kiamat. Baitul Maqdis tu negara tadi kan. Bermula dikoyakkan dimensi hari kiamat. Alam kita ni banyak dimensi ya. Dimensi hari kiamat tu bermula dikoyakkan. Ni nak senang faham, bahasa nak senang faham tau. Bermulanya daripada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ardul mahsyar wal mansyar. يا اولاد مارقوا البنات تعال هذا
السلام عليكم. ثانك يو سبورت أبو ساجد مواسي رفح سلطان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ثانك يو اندونيسيا ماليزيا سنغافور. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ثانك يو سيستر ليلى. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ثانك يو برادر صفا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ما شاء الله اليوم إن شاء الله 2025 4 رمضان. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. Thank you all support أبو ساجد. Indonesia, Malaysia, Singapore. Thank you team أبو ساجد. بارك الله فيكم. Thank you brother Budi. Thank you brother Omar. Thank you sister Enid. Thank you sister Hawa. Thank you sister Shefana. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اللهم صل على سيدنا محمد. Nabi ceritakan mengenai Masjid Aqsa, kan? Bagaimana Masjid Aqsa tu dibina? Masjid Aqsa tu di masjid pertama yang dibina ada Masjid Haram oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim tahun berapa? 1800 kan? Nabi Ibrahim letakkan asas kepada Masjid Al-Haram. Kemudian 40 tahun selepas itu Nabi Ibrahim letakkan asas kepada Masjid Aqsa. 40 tahun selepas itu. Beza dia 40 tahun. Kan? Jadi itu dah hadis Nabi SAW. Ada juga dalam nota kita tu. Kan? Kemudian Nabi Sulaiman yang membangunkan betul-betul Masjid Aqsa tu, bangunan yang berhebat, kan? Itu 970 tahun sebelum Masih lah, lebih kurang, kan? Nabi Sulaiman. Jadi di dalam Baitul Maqdis itu ada tanah yang lebih diberkati, iaitu Masjidil Aqsa. Jadi Baitul Maqdis negara, okey. Kemudian di tanah Baitul Maqdis ada Masjidil Aqsa. Jadi Baitul Maqdis adalah sebuah negara. Cuma mana negara itu? Dia ulama berbincang lah. Ada kata yang tanah Palestin sekarang itulah Baitul Maqdis. Okey. Bagi orang Yahudi, tanah tanah yang dia nak ambil ni tuan-tuan sekalian adalah 6 buah negara. Orang Yahudi ni pada pandangan dia 6 buah negara ni dia punya pada pandangan dia. Pertamanya mana tadi? Mesir, sebab dia pernah berada di Mesir. Yang kedua, Palestin sekarang ni. Yang ketiga, Jordan. Yang keempat, Syria yang keempat. Yang kelima, Lubnan. Dan yang keenam, Iraq. Sebab Bani Israel pernah berada di Iraq, dekat Babylon, ketika dia ditawan bawa pergi ke Babylon. Ni zaman sini, zaman Nabucodonosor. Nih, zaman Babylon. Kan? Itu yang ada dalam kitab Injil dia. Kitab Injil ni kalau kitab Taurat dia, kalau zaman moden dipanggil Psalm, P-S-A-L-M, Psalm. Kan ada lagu, dinyanyikan lagu tepi sungai Babylon, in the river of Babylon. Saya pernah dengar lagu tu kan? For remember of Zion. Zion tu adalah Jerusalem. Waktu tu dia diambil sebagai hamba orang Babylon. Ini 6 negara ni. 6 negara ni di antara 2 buah sungai, iaitu Sungai Nil yang berada di Mesir dan Sungai Dajlah yang berada di Iraq. Sebab itu lambang bendera Yahudi adalah 6 bintang yang berada di bawah 2 calit. Kalau kita perasan, kan? 2 calit, 6 bintang tu 6 negeri. Cita-cita dia di bawah 2 calit, iaitu daripada Sungai Nil pergi ke Sungai Dajlah. 6 negara tu. Kan? Sebab itu dia cuba ambil Bukit Golan, Syria perang. Sinai pernah ditawan, nak cuba ditawan Sinai. Palestin memang ditawan, Jordan pernah ditawan, Lubnan pun pernah, Iraq memang cita-cita dia. Tuan-tuan sekalian, kalau kita berpeluang pergi ke Palestin, kita tengok duit shekel. Shekel ni istilah duit dia, duit sposen dia. Maksud sposen ni budak-budak kecil pun boleh pegang. Duit sposen ni ada 6 negara yang dicita-citakan tu. 6 negara yang dicita-citakan tu ada dekat duit sposen dia. Mana budak kecil pun daripada kecil dah didoktrinkan ini negara yang mereka nak ambil. Kan, orang Yahudi ni 6 negara. Dan bagaimana cara mereka nak mendapatkan negara? Mereka menghalalkan apa saja. Nak bunuh, nak apa, budak kecil apa kan, bila di interview, kenapa bunuh baby? Dia deserve untuk dibunuh begitu kan. Itu psikopat punya jawapan lah. Tak ada rasa sikit pun macam belas kasihan. Betul. Kalau tuan-tuan tanya takrifan evil bagi Mak Saleh, evil syaitan takrifan evil bagi Mak Saleh, meet takrifan orang psikopat. Mana pas tu?
lack of empathy, tak ada belas kasihan langsung, tak ada penyesalan langsung, trigger dengan benda-benda jenayah ni trigger, maknanya macam Hindun kan, Sayyidah Hamzah tu dah meninggal, pergi belah mama hati, itu maknanya dia trigger, dia suka tengok benda macam tu, dia trigger, dia thrill, ada rasa thrill benda-benda macam tu, kan sama juga kan kalau kita tengok video-video macam mana dia menyanyi bersukaria, sebab dia kata kita dah kebabkan orang-orang di Gaza, sebab dia bom terbakar hangus badan, dia suka benda macam tu. Itu dia panggil psychopath state. Kebanyakan orangnya ada mental disorder begitu. Ini bukan kita tak suka kita sebut tau. Ini kajian psikologis yang bincang benda ni kan. Ni muslimin dan muslimat hadirin sekalian. Okey. Jadi di mana Baitul Maqdis yang diberkati? Jadi mana Baitul Maqdis ni yang diberkati, dia berada dalam sebuah negara. Dari sebuah negara Jadi orang bahaskan lah. Tapi umumnya Palestin sekarang itulah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Palestin sekarang. Okey. Kemudian yang kedua kita bincang pada malam ini, di mana Masjid Aqsa? Masjid Aqsa pula di mana? Masjid Aqsa ni pertama sekali kita akan rujuk lima hadis dan juga ayat Quran. Pertama sekali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Isra. Surah Isra jadi surah Isra pertama itu zaman Nabi SAW. Zaman Nabi SAW Okey. Nabi Isra Mi'raj tahun berapa? Nah, ada tak sini? Nabi Isra Mi'raj ada tak? Era Islam, Hijrah, ada tak ada? Ada. Ni. 620 Masihi 620 Masihi, 2 tahun sebelum Hijrah. Dia 2 tahun sebelum Hijrah. Dia ketika itu tengah Amul Huzni, tahun sedih. Kenapa? 2 orang yang sangat membela Nabi wafat. Satu pakciknya Abu Talib, yang kedua isterinya Sayyidatina Khadijah. Tuan-tuan sekalian, Nabi kan dah biasa dengan meninggal. Kenapa Nabi sedih dengan meninggal? Daripada kecil bapa dah meninggal, ayah dah meninggal, mak 2 tahun mak meninggal, 4 tahun itu meninggal. Kemudian dijaga oleh datuknya, datuk pula meninggal 6 tahun. Dia dah biasa dah meninggal. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab ketika maknanya Sayyidah Khadijah meninggal tu, ketika itu umat Islam tengah di pulau. Masuk pulau ni apa? Orang tak nak berurusan dengan orang Islam. Jadi ketika orang nak beli makan, orang Islam kita nak jual. Sakit, orang Islam kita tak nak jual ubat. Ketika itu Sayyidatina Khadijah sakit, Nabi nak beli ubat, orang kafir tak nak jual ubat kepada Nabi SAW. Dan Nabi menyaksikan isterinya sakit pelan-pelan makin berat dan meninggal. Tuan-tuan boleh bayangkan tak secara empatinya kalau kita berada di tempat itu, yang kita hopeless, tak boleh apa-apa, pergi cari ubat, balik tu tak dapat ubat, pergi lagi, tolonglah isteri saya sakit, kita tak jual ubat, tolonglah isteri saya sakit, tak ada sifat kemanusiaan, balik tak ada ubat, dan makin berat, akhirnya sampai meninggal dekat ribaan Nabi SAW. Itu yang Nabi sedih sangat. Kan Nabi biasa meninggal, tapi kenapa dipanggil sebagai Amul Huzni, tahu kesedihan, sedih sangat. Jadi habis sedih itulah, tahun itulah Nabi SAW di Isra Mi'raj. Jadi Nabi duduk dekat Kaabah tu, dekat sekitar Kaabah tu, maka atani Jibril datang kepada aku dengan membawa satu tunggangan bernama Burak. Burak ni fauqal himar dunal bagal. Dia besar sikit daripada himar, kecil sikit daripada bagal. Bagal ni kacukkan himar dengan kuda, jadi bagal. Dia besar sikit daripada himar, mana keldai, kecil sikit daripada bagal. Maka Nabi SAW diisrakan. Ketika itulah maka Allah ceritakan mana Baitul Maqdis. Ini yang surah Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Apa tak? Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya dari Masjidil Haq pada waktu malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sama perkataan tak? Alladzi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Maknanya itu Masjid Aqsa terletak di Baitul Maqdis. Jadi maknanya kemudian yang keduanya, ayat yang kedua daripada hadis Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW menceritakan bahawa Nabi didatangi Burak pada malam pada malam Isra Mi'raj tu, dan Nabi datang, hadis yang kedua yang ada dalam buku kita, nota kita itu, Nabi tambat Burak di tempat biasa yang para anbiya tambat. Maknanya tambat di situ, dan di situlah Nabi solat dekat Masjid Aqsa. Jadi maknanya kisah Masjid Aqsa disebut dalam hadis Nabi SAW. Thanks for watching. Like, comment, share. Please subscribe our channel.
And please, scan barcode to join us. Make dua and help Gaza. Video agihan bantuan ini hak milik ARA Team. Dilarang edit video ini tanpa kebenaran.